Hey, what's up guys? So sikit je lagi nak raya. Jom kita buat pulut kuning untuk korang makan dengan rendang pagi raya nanti. Cara dia ambil 4 cawan beras pulut yang dah dibasuh. Ni sukatan cawan yang aku pakai lah. And then tambahkan air. Lepas tu letakkan 1 sudu makan serbuk kunyit. And then korang gaul. Kemudian masukkan 1 asam keping. And then kita rendam selama 3 jam sampai dia kembang macam ni. And then korang ambil loyang, alaskan dengan daun pandan. And beras pulut tadi tu korang tapis and bilas sikit dengan air paip. Sebab kita nak buang lebihan serbuk kunyit yang kuat tu lah. Lepas tu korang letakkan dalam loyang ni and then mampatkan, kemudian kita kukus selama 20 minit. Okey, sambil kita tunggu pulut tu dikukus, korang ambil 1 kotak kecil santan, setengah cawan air, setengah sudu kecil garam, setengah sudu kecil gula dengan 2 sudu makan minyak masak. So minyak masak ni untuk bagi kita punya pulut tu lagi berkilat lah. Lepas tu korang kacau sampai sebati and then bila pulut dah masak 20 minit tadi tu, korang siramkan adunan santan tu ke atas, ambil seduh nasi. Lepas tu korang gaulkan dengan santan tu dengan pulut tu. Gaulkan bagi dia sebati cantik semua ni, and then korang mampatkan balik and then kita akan kukus lagi sekali selama 20 minit. So total masak pulut ni lebih kurang 40 minit lah. Lepas tu siaplah kita punya pulut kuning cantik ni untuk buat hidang di pagi raya nanti. Yang ni kalau korang macam malas nak masak nasi impit, tiba-tiba nak ubah selera kan, boleh try makan dengan pulut pula. Nak makan dengan rendang boleh, nak makan dengan orang kata serunding ke macam-macam lauk pun boleh, tak ada masalah. And dia punya tekstur pun very lembut. So ini rendang yang kita masak semalam. Lepas tu korang bolehlah hidang panas-panas makan dengan pulut kuning tadi tu. Dia memang very universal lah. And aku memang kalau balik kampung wajib cari pulut kuning ni makan pagi raya nanti. So korang boleh try nanti. Selamat mencuba.